Kita semua kan, bila nak ambil pekerja baru, kita nak orang yang terbaik untuk pasukan kita. Tapi, pernah tak anda terfikir kalau ada sesuatu yang kita tak nampak, macam satu algoritma rahsia dalam otak kita yang mungkin tengah mempengaruhi pilihan kita tanpa kita sedar pun? Inilah yang kita panggil bias tidak sedar. Ia satu cabaran yang kita semua hadapi dan dalam perkongsian kali ini, kita akan belajar sama-sama cara untuk mengatasinya. Cuba kita tanya soalan ni pada diri sendiri. Dengan jujur, bila anda tengah nilai seorang calon, adakah penilaian tu 100% tentang kemahiran dan kelayakan dia? Ataupun mungkinkah ada faktor-faktor lain yang tak nampak, yang senyap-senyap masuk campur dalam pertimbangan anda? Jom kita rungkai masalah ni satu persatu. Kita akan mula dengan faham dulu apa itu bias. Lepas tu, kita akan tengok setiap langkah dalam proses ambil pekerja, dari cara kita tulis iklan jawatan, sampailah ke apa yang jadi lepas surat tawaran diberi. Anggaplah ini sebagai satu panduan praktikal untuk kita bina proses yang lebih adil. Okey. Untuk selesaikan apa-apa masalah pun, kita kena faham puncanya dulu kan? Jadi, jom kita mulakan dengan kenal pasti apa sebenarnya bias yang kita tak sedar ni. Perkara paling penting untuk kita faham ialah bias tersirat ni bukanlah satu kelemahan karakter. Ia cuma jalan pintas yang otak kita bina berdasarkan pengalaman hidup. Macam algoritma dalaman yang kita semua ada. Jadi, soalannya bukan sama ada kita ada bias atau tak, tapi apa yang kita nak buat untuk kawal dia. Dan algoritma dalaman ni, ia ada kesan kat dunia nyata. Ia boleh jadi punca diskriminasi sama ada berdasarkan jantina, status sebagai ibu bapa, bangsa, umur ataupun keupayaan fizikal. Ini bukan sekadar teori tau, tapi satu halangan sebenar yang boleh jejas peluang kerjaya seseorang. Baiklah, sekarang jom kita masuk bab praktikal. Semuanya bermula dekat sini, iklan jawatan. Bahasa yang kita guna dalam iklan inilah yang sebenarnya akan tentukan siapa yang rasa diri dia layak dan berminat nak mohon kerja tu. Tengok betapa mudahnya perkataan boleh ubah segalanya. Perkataan macam ninja atau dominan mungkin lebih menarik minat sesetengah kumpulan, tapi perkataan macam pembangun mahir atau kolaboratif pula lebih terbuka untuk semua. Benda-benda kecil macam ni boleh luaskan kumpulan calon anda dengan ketara, dan semestinya kita nak nilai kemahiran yang relevan, macam komunikasi yang jelas, bukan benda subjektif macam jabat tangan yang kuat. Okey, lepas kita dah ada iklan jawatan yang inklusif, kita masuk fasa seterusnya, saringan. Dekat sini matlamat kita jelas. Kita nak nilai kemahiran, bukannya nama atau latar belakang seseorang. Ini satu fakta yang mungkin agak pahit untuk diterima, tapi ia disokong oleh banyak kajian. Nama pada resume boleh tentukan sama ada seseorang tu dipanggil untuk temuduga atau tak. Inilah bukti paling jelas macam mana bias kita boleh bertukar jadi tindakan walaupun kita tak ada niat jahat pun. Jadi, macam mana kita nak atasi benda ni? Kuncinya adalah dengan sengaja meluaskan jaringan kita. Cuba gunakan platform kerja yang fokus pada kumpulan yang kurang diwakili dan elakkan terlalu bergantung pada rujukan dalaman semata-mata sebab ia selalunya akan hasilkan calon yang lebih kurang sama je. Dan yang paling penting, tegaskan kepada perekrut untuk sediakan senarai calon yang pelbagai. Jadikan ia satu keperluan, bukan sekadar bonus. Sekarang, kita sampai ke peringkat yang paling kritikal, temuduga. Dekat sinilah perasaan peribadi dan subjektiviti paling mudah nak pengaruhi keputusan. Itulah sebabnya penting sangat untuk kita ada satu struktur yang jelas. Ini antara beberapa perangkap mental yang biasa jadi masa temuduga. Bias affinity. Alah, kita cenderung suka orang yang serupa dengan kita. Bias pengesahan, kita cari bukti nak sokong tanggapan pertama kita. Kesan halo atau horn, satu je ciri baik atau buruk dah mendominasi seluruh pandangan kita. Dan bias kesukaan, kita keliru antara perbualan yang mesra dengan kecekapan kerja sebenar. Bila kita sedar wujudnya perangkap-perangkap ni, itulah langkah pertama untuk kita elakkannya. Dan ini adalah perubahan minda yang paling penting sekali. Berhenti cari kesesuaian budaya yang selalunya cuma jadi alasan untuk kita ambil orang yang sama macam kita. Sebaliknya, mula cari penambahan budaya. Jangan tanya, adakah dia ni akan ngam dengan kita? Tapi tanyalah, apakah perspektif baru yang dia boleh bawa untuk jadikan pasukan kita lebih hebat? Akhirnya, sampailah masa buat keputusan. Walaupun kita dah berhati-hati sepanjang proses, bias masih boleh menyelinap masuk pada saat-saat akhir. Sebab itulah penting sangat untuk kita ada satu proses yang standard dan adil untuk semua. Inilah plan tindakan untuk kita buat keputusan yang adil. Pertama, piawaikan. Guna sistem pemarkahan yang sama untuk setiap calon. Kedua, nilaian bebas. Minta setiap penemuduga lengkapkan penilaian mereka sorang diri sebelum berbincang. Ini untuk elak groupthink. Ketiga,
kongsi dan bincang. Lepas semua dah siap, barulah kongsi penilaian dan bincangkan perbezaan pendapat. Dan keempat, satu langkah kritikal yang orang selalu terlepas pandang. Inilah sebabnya, kalau orang yang paling kanan cakap dulu, orang lain mungkin akan teragak-agak nak bagi pandangan yang berbeza. Tapi bila kita minta dia bagi pandangan paling akhir, ia buka ruang untuk perbincangan yang lebih jujur. Jadi keputusan tu dibuat berdasarkan pandangan semua orang, bukan hanya orang yang paling berkuasa. Tapi kerja kita belum habis lagi. Mengambil pekerja secara adil hanyalah langkah pertama. Cabaran sebenar adalah untuk kekalkan mereka. Dengan membina satu budaya di mana semua orang rasa selamat, dihargai dan ada peluang yang sama untuk berkembang. Ini bermakna kita perlukan sistem sokongan yang kukuh. Mesti ada saluran yang selamat untuk melaporkan sebarang isu. Polisi syarikat pula kena adil dan dikuatkuasakan untuk semua. Dan yang paling penting, kita mesti lindungi mereka yang berani bersuara menentang ketidakadilan. Jadi, sebelum kita berakhir, cuba fikirkan soalan ni. Apakah satu bias yang anda sendiri akan cuba cabar dalam proses pengambilan pekerja anda yang seterusnya? Perubahan besar selalunya bermula dengan satu langkah kecil yang kita buat dengan sengaja. Pilih satu, mungkin bias affinity atau bias pengesahan, dan berazam untuk mengawalnya. Sebab inilah caranya kita membina pasukan yang bukan saja lebih adil, tapi juga lebih inovatif dan berdaya saing.